Hi, welcome back to my YouTube channel. Yayan, this is my baby. So hari ni my best friend Mizan nak kahwin dengan Hama, kawan Tira juga. So Tira sekarang dekat Masjid Sendayan. Masjid Sendayan dekat Seremban Seremban ke? Dekat Nogori 9. Jangan cakap Nogori yang. Macam mana orang Nogori cakap? Ekau je lah. Ekau pergi mana? Macam tu. Ada lagu Negeri Sembilan macam mana? Rembau Most Wanted yo. Okay, so hari ni my best friend nak kahwin. So Tira macam happy, excited. Semua ada nak tengok nanti reaction Mizan macam mana dia kahwin. Dah sah tu. Dengan kita nak tengok reaction Hamal time akad nikah. Ayah rasa berapa kali Ayah? Sekali ya. Gentleman lah dia. Awak berapa kali hari tu? Sekali. Wow, sekali juga dia pun. Are you sure? Are you sure baby? Sure. So hari ni hari Jumaat. Berapa hari bulan hari ni? Hari ni berapa hari bulan? 9 hari bulan. So sekarang baru pukul 10.14. Mizan akan kahwin pukul 11 slot dia. Sebab dekat Masjid Sendayan ni kan dia cantik. Lepas tu ramai lah yang orang nak kahwin dekat sini. So nanti Tira akan tunjuk dekat korang masjid ni macam mana. Macam mana orang kahwin dekat Masjid Sendayan. So korang ikut vlog Tira untuk hari ni kalau korang nak kahwin dekat Masjid Sendayan juga. Okay? Bye! Ya. Apa perasaan kau sekarang? Perasaan aku nervous weh. Malu lah. Detik je lagi ni. Setengah jam lagi weh. Setengah jam lagi. Story kepada Muhammad Hamal. Mana ada Muhammad ni? Nama dia apa? Amirul Hamal Arif. Oh. Kau lagi apa? Di sinilah masjidnya dia akan bernikah ya. Hamizan. Oh, kita tengok baju dia hari ni. So beautiful. Very beautiful Mizan. So, wait. Kau on kamera. Kenapa tu kakak? Astagfirullahaladzim, tak tahu lah Itu dia apa? Inayu tu. Biarlah. Kau in kamera. Inai lah tu. Bukan inai. Ada lah tu. Oh, ni bunga. Lah macam bunga je, macam warna dia macam kenal. Nampak sangat ke? Tak, aku rasa tak apa ni. Taklah. Sebab dia kat bawah kot. Shit. Korang buy time untuk susun lah. Untuk Aku korang pegang sini. susun. Alamak. Huh? Korang buy time untuk korang susun. Ya. Ni belah mana ni? Belah ni kot keluar weh. Tapi ada. Boleh. Dia ada ni yang ada tisu ah, tisu. Ada. Hilang. Okey. Tak tahulah. Dan tak tahulah. Tak tahulah apa yang terjadi ni. Boleh. Oh, Tira penyelamatku. Terima kasih. Buat ni. Kita cepat-cepat. Maaf. Dia ni. Dekat sana. Kita tak bawa handbag. Oh, kita kena ke sana ke? Kita kasi bawa handbag. Sini. Ha? Sini. Sini pun boleh kan? Saya tak bawa handbag. Ada kasi perlu bawa handbag? Tak payah kan? Macam menyusah hidup. Habis ni kat kau apa? Kau 6. 8. Start ke 6. Mana? Ambil gambar. 8 ni 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 ambil gambar.
Ya, ini para dulans kita. Para dulans kita cantiknya Puteri. Oh, cantik. Sekarang tengah tunggu nak apa nak berharap. Kat situ pun ada pengantin. Sekarang turn my friend. Ayah, are you okay? Panas? Tak tahu. Cantik lah. Cantik tak masjid ni? Cantik kan? Paradise. Macam dia ibarat macam korang kahwin di paradise. Betul? Tak tahu. So macam ni lah. Berkicap dah ke? Ni apa Bonia? Ni apa? Perfume. Ni apa? Bath bomb. Kan Apa ni set? Apakah siapa yang tahu korang komen? Cuci komen. Lush. So beginilah. Tu pengantin. Ni ayah dengan mak pengantin. Dan ni abang pengantin. Ni kakak pengantin. Awak? Tetamu. Awak nampak handsome lah hari ni. Awak bila kahwin? 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Okey tak pengalaman kahwin awak? Okey, Alhamdulillah. Dia macam macam awak kahwin dalam paradise. Bukan kita kahwin. Ibarat. Cantik. Very cantik. Dia siap ada kerusi. Diorang sediakan kerusi juga ada. Meja apa semua. Cantik. Panas ni. Dia membuatkan makeup jadi cair. Apa ucapan tak? Ucapan all the best. All the best menempuhi alam perkahwinan. All the best ya. Bye. Panas. Mizan all the best. Mizan all the best. Hamai pun all the best. Semua all the best. Pengantin lelaki kita. Nervous tak Amal? Nervous tu mestilah. Adik-beradik. Kakak Mizan yang paling muda dengan mas kawinnya satu ibu bikin tunai bukan identifikasi dengan mas kawinnya satu ibu bikin tunai. Alhamdulillah. Syukur ya. Sekarang biasa ya, lelaki nervous naik akad tu sebab tu antara momen-momen ternervous diorang. Betul. Momen ternervous diorang. Mak Mizan dia nangis. Oh, momen mak dengan anak. Sedih tau. Mizan pun nangis.
Awak, kau dah subscribe aku belum? Subscribe dulu. Balik like dan subscribe guys. Yes. Kau nak buat velocity ke? Nizan. So inilah Putri macam mana? Ada geng, saya ada geng. Next Putri. InsyaAllah. Tu suami isteri. Untuk berapa minit dah mereka sudah jadi suami isteri. Tu Cha tu kenapa? Mijan. Mijan dengan mak mertua weh. Mak mertua dia. Tu mak dia. Mak dia nangis. Mak mertua dia steady. Mak mertua dia masih steady ya. Dia tengok masih sebab di situ dia. Dia sebab je. Nak tacap. Cara datang tacap. Ni kenapa ni? Besar. Lepas tu? Kenapa ni? Apa problem? Problem dia nak tengok. Terbakar. Alah, tengok inilah Charles. But the reality ya. Of bridesmaids. My husband menjadi fotografer ya. Dia di situ. So situ tempat diorang nikah tadi. And ni kerusi untuk para tetamu. Nice lah. Sangat cantik. So korang boleh try untuk datang kahwin di sini ya. Kalau korang nak gambar cantik, masjid ni is the place. Nak suasana dia. Actually kan, makeup dah macam mana bercapuk. Tapi dalam kamera dia still nampak cantik ya. Oh ya. Kan? Tapi kalau korang tengok depan-depan, korang macam auzubillah. Tapi tak apalah. Sebab itu memang hakikatnya dia selalu orang yang makeup. Selalu orang yang makeup. Bye-bye. Takut lekat makeup. Dah, saya dah ada dalam gambar dalam fotografer. So, majlis dah selesai. Finally it's done. Tengok tu cantiknya, ya Allah. Kita nak satu. Nak apa? Gambar? Boleh? Sekejap saya nak ambil gambar. My best friend. Kat mana kat sini? One day. One day. Kita tekan je tau. Okay, done. Done, ambil. Mak hang asyik baik. Ya, dilarang memijak dan dia memijak. Dilarang memijak dan dia memijak. Itu namanya orang rebel ya. Di situ rebellious. Mizan. Mana suami awak? Tu. Wah. Suami awak. Yang gede ya. Lepas tu kau segan aku post kan. Masuk YouTube ya guys. So kawan saya dah kahwin. Ada kawan. Boleh cerita pasal kahwin. Makan. Makan. Cik Ina. Datin Chow.
Datuk pergi outstation. Tan Sri. Jom. Keluar pergi. Kita house tour ya. Ya. Tak minta kebenaran, house tour. Wow, ada lagi. Wow. Muka nampak gelap ya aku pakai ni. Saya dah lama tak pakai putih. Dia tak ada mood. Tak ada mood. Nampak gelap tapi bila gambar dia cerah. Berdiri satu lah. Wow. So Ina Kalau dah kena macam tu, dia kena panjang. Barulah nampak Ina okey. Cuba suka background. Dia nak unbox barang yang ada dalam ni. Ada air. Lepas tu tadi Tira dapat ni cupcake. Dapat 2. Sebab my husband satu and mine satu. Cantik. Cupcake dia cantik. Warna pun sama macam baju Tira. Lepas tu ada curry puff dengan apam. Curry puff dengan apam. Tira makan separuh tadi sebab tak sempat nak makan. Lepas tu ada air mineral spritzer. So that's all in the paper bag. Ni ada lotion Tira je. Lepas tu apa dia? Ni ada kuaci. Tapi Tira nak makan kejap lagi. Nak sejukkan dulu sebab Tira suka makan kuaci yang sejuk dalam peti ais. So Tira nak unbox handbag ni sambil Tira nak story Mori. So ya. Mama? Ni. So tadi alhamdulillah my friend Mizal dengan Hamal, both my friend dah kahwin alhamdulillah. So korang akan menempuhi rumah tangga and Tira ada geng yang dah berkahwin. Tapi next year pun akan menyusul lagi kawan-kawan Tira. And Tira harap kawan Tira yang lain tu pun akan segera menyusul. So kita boleh sama-sama berkahwin. This is the bag. Tira suka bag from Bos Tante ni sebab quality dia sangat best. Dia leather yang sangat high quality. I love. So beginilah guys. Macam tu. Cantik. So korang, thank you for watching vlog Tira untuk hari ni. Thank you for watching vlog Tira hari ni. Tira harap korang dapat sesuatu from this vlog. And kita jumpa in the next vlog. Bye. Jangan lupa subscribe. So this is my outfit for today. Ta-da!